Tuhan ada syurga lebar luas langit bumi. Hadis dia untuk orang bertakwa. Siapa bertakwa situ? Tengok Tuhan sebut gapo bertakwa. Tak ada sebut maya kita. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang belajar ketika senang ketika susah. Tak kira kita senang, kita susah, kita infak mata. Maka orang tu orang yang Tuhan sebut iaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab apa boleh kata orang dekah dengan takwa? Sebab apa? Sebab orang dekah ni yang mana dah? Bahawa tak nak dekah dia takut. Ya. Takut ke apa? Tak Takut biru. birui. Dia takut birui. Bahawa dia takut birui tadi tu, dia takut. Takut apa? Takut tak boleh. Takut tak ada benda hak hati tu. Habis duit tadi tu, dia takut atas duit tak boleh kelik. Pok kata takut tak boleh kelik tadi, akhir kali dia tak berani nak dekah. Tapi kalau dia infak, dia sedekah pop, dia wi, maka dia tak takut. Tak takut sebab dia yakin pada Allah, maka itu iman. Orang panggil iman tu. Sebab tu orang infak ni, Tuhan sebut dua ni tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Suruh semaya waktu wi zakat. Sebab apa? Sebab wa atuz zakah wi zakat ni ada ukur apa ni? Kerana kalulah ia saat ni tak yakin dengan Tuhan sungguh tak wi. Orang ni wi dua perkara je. Orang yang belanja besar-besar, orang yang wi duit banyak, sedekah banyak, dua perkara je dah. Pertamanya wi kerana Allah. Yang kedua kerana nak wi orang tengok. Hak ni hak Tuhan sebut walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa man yakuna syaitan lahu qarina fasa qarina. Hak ni belanja untuk orang tengok. Orang tengok ni yang mana? Beli kereta orang tengok, buat rumah orang tengok, motor orang tengok, beli baju tengok, beg orang tengok, retina dah pakai cuk orang tengok, atau beli selipar orang tengok, kasut ke mahal orang tengok. So ni riak lah ke? Wak semua tu tok orang tengok lakor. Orang share boleh buat lah. Kapai boleh buat ni. Dia boleh buat. Tengok ia dekoh dah supaya dengan itu tu fok kaya-kaya tu ke. Hari ni demo ni nyok ni. Wak cus yang kena riak ya. Wak riak. Hak tu tak ada oleh apa. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi yawmil akhir famathaluhu kamathli safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna syai'an ma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hak ni orang hak sedekah tu Tuhan kata supaya batu licin lah, tak tanah ke apa semua mari hujan licin. Tak ada habis, tak ada boleh hal apa. Ada boleh hal apa. Tapi orang beriman, hak ni dia beriman ni, dia sedekah infak lillahi ta'ala. Tengok, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum tigha mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Kama salil jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha da'fain fa lam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'malun basir. Orang yang sedekah saat ni kerana nak cari kerajaan Tuhan dan untuk nak kukuhkan iman dia. Sedekah untuk kuatkan iman. Kita bila kita nak infak ni, kita yakin pada Allah SWT. Allah dah kata ni saya kata duit saya. Tapi dah kena ya mai. Kita orang beriman ke? Ya. Allah. Saya kena belakon. Kalau kecek bagi kena belakon dah. Dah kita ingat dah orang beriman dah. Allah SWT Nabi sebut innal abda sungguh hamba iza sabaqat lahu minallahi manzilah bila Tuhan tanda kata dia ada pakat lam yablugha bi amalih tak sapa pakat tu dengan amal ibtala Tuhan uji dia fi jasadih di tubuh dia sakit wa fi malih kata dia wa fi waladih pada anak dia dan sebut sepatah hadis innallah idza ahabba abdan Tuhan bila kasih seorang, ibtalah. Tuhan uji. Sebab tu di hari ni dah. Kita ingatlah kata getah kita infak, kita sedekah semua itu lillahi ta'ala. Tuhan, orang yang boleh infak hari ni, orang tu yakin, orang ada iman. Kenapa? Kalau tak ada iman, aku nak sedekah satu, Tuhan nak ganti kedak ni. Lepas tu kita tak usah bosan, Tuhan ganti cerak. Ganti bila? Ada hak ganti atas dunia, tapi banyak ganti atas dunia, ganti dua. Banyak ganti dunia, ganti akhirat. Ganti dua-dua dah. Dunia hari ni, tapi yang lama saat ni tu kadang-kadang lama ada cepat. Lama saat itu Tuhan ada hipung banyak lalu. Tapi kalau cepat saat itu Tuhan lalu dah. Ya lagu tu tapi tak ada kata Tuhan tak ganti.